ni saya masak laksa lemak Singapura. Saya masak pekat lah. Saya tak guna saya tak suka macam cair-cair gitu. Bahan-bahan lain saya tak ada lah, macam fish ball, fish cake semua tak ada. Saya semua gunakan telur burung saja. Okey, sambal dia saya gunakan sambal mentah. Okey, anda boleh saksikan video seterusnya. Selamat mencuba. Okey, ini bahan laksa yang saya gunakan. Hari ini saya masak sebanyak 3 kilo laksa. Nanti dicelur dengan air panas, lepas tu ditus. Okey, ini bahan nak dikisar halus seperti bawang besar, serai, bawang putih, kunyit hidup dan juga lengkuas. Okey, untuk kuah dia saya gunakan ikan kembung. Tak kisah ikan kembung batu ke kayu pun boleh. Janji ikan kembung. Kalau nak lagi sedap, awak gunakan ikan kurau. Okey, ini saya gunakan sebanyak 1 kilo ikan kembung. Saya dah siap rebus lah, dah buang tulang. Lepas tu dikisar halus. Kalau nak tumbuk kasar pun boleh, tapi saya kisar halus saja. Tauge untuk hiasan. Timun juga untuk hiasan. Okey, yang ini daun kesum. Saya tidak gunakan fish ball atau fish cake. Saya gantikan dengan telur burung. Itu sebab saya gunakan isikan lebih, sebab saya tak pakai tu semua. So kalau awak tak nak pakai telur burung, awak nak gantikan dengan fish ball ke fish cake pun boleh juga. Macam hari ni saya gunakan telur burung saja. Okey, bahan rempah seperti rempah kari ikan brand Babas dan juga cili powder brand Babas. Saya tak gunakan brand lain, saya hanya gunakan brand Babas daripada dulu. Okey, saya gunakan santan kara sebanyak 200 ml. Okey, saya gunakan 2 bumbung penuh asam jawa. Yang ni saya dah jadikan air lah. Okey, perasa saya gunakan garam, gula dan juga kerisik. Okey, seperti biasa kita panaskan minyak, tumis bahan kisar hingga pecah minyak. Okey, dah pecah minyak, kita masukkan perasa dan juga kerisik. Juga rempah. Kita tumis hingga garing. Okey, rempah dah garing. Kita masukkan air asam dan juga ikan kisar. Okey, kita biarkan dulu hingga dia mendidih, baru masukkan santan. Okey, dia dah mula mendidih gini, kita masukkan telur. Ini semua saya lebur, jadi senang. Okey, masukkan daun kesum sekali, juga santan. Kepekatan terpulang pada anda lah, nak yang macam mana. Awak nak cair, awak tambahkan air je. Macam saya sini, saya suka pekat lah. Okey, yang ini kita biarkan dulu. Saya tunjukkan cara nak buat dia punya sambal pula. Okey, yang ini cili kering yang saya dah rebus. Nak kira betul-betul empuk lah kira. Okey, lepas tu nanti saya kisarkan dia dengan sedikit garam dan juga jus limau nipis. Ini kira untuk sambal laksa. Ni tak masak kisar kira makan mentah je. Sebab dia punya cili pun kita dah rebus. Tapi kalau awak rasa awak nak buat sambal tumis pun boleh jugalah. Macam saya nakkan rasa yang asli, jadi saya gunakan cili kering aja alat-alat untuk dia punya sambal. Okey, yang ini saya dah siap rebus. Lepas tu saya kisar kasar. Nak kisar halus pun boleh, tapi saya lebih suka kisar kasar lah, dengan sedikit garam dan juga jus limau nipis.